Peringkat awal dahulu Cikgu Warahim, dia kata kita hanya tak akan bertanding di peringkat state di Kelantan. Masa itu parti pun belum ada. Tapi sekarang bahasanya dah lain. Bila dia melihat dah lebih 11,000 masuk, dia kata, "Pak Mat, kita kena pertimbang semula ni." Artinya sambutan yang begitu rupa. Saya ingat bukan kerana pemimpin, bukan kerana saya, kerana suasana. Suasana yang begitu, kerana mereka sayang PAS. Saya yakin ahli PAS tak sayang PAS memang bukanlah satu ahli. Tapi realiti politik di Malaysia tak boleh pergi berseorangan. Bahkan kita lihat bila DAP meninggalkan Barisan Alternatif bila 2004, siapa yang paling sabar sekali? Keadilan. Dia hanya dapat satu kursi pematang pokok. Itu pun Wan Azizah yang calonnya. Tapi bila DAP dan NGO dan semuanya bersama, siapa yang paling dapat benefit besar sekali? Keadilan. Daripada satu kursi lonjak ke 31. Kenapa? Karena ini multiracial ini. Baik itu bagi kita, konsentrasi kita seluruh negara, tapi tumpuan utama di sebelah pantai barat ini.